hari ketiga. Tak semua orang sesuai untuk puasa. Ini sebab je. Anda perlu bincang dengan doktor anda, terutamanya kalau ada penyakit kencing manis yang pakai insulin sehari 3 atau 4 kali. Kalau anda pernah kena diabetic ketoacidosis, kalau anda ada penyakit buah pinggang yang dah teruk stage 3, stage 4, ataupun ada penyakit hati, liver failure, atau berat badan anda tiba-tiba turun mendadak sebelum puasa tanpa ada sebab yang jelas. Kumpulan-kumpulan pesakit macam ni mungkin boleh puasa tetapi perlukan pemantauan yang teliti daripada doktor. Kalau anda pesakit jantung, buat appointment sebelum Ramadan. Kita susun ubat. Ubat apa nak makan masa sahur dan ubat apa yang kita perlu makan masa berbuka. Kalau ada ubat yang makan sehari 3 kali, kena tanya doktor, ubat tengah hari tu macam mana? Sebab memang ada resiko apabila kita puasa. Kongsi video ni dengan ahli keluarga yang beresiko, especially during bulan berpuasa.